semua, nama saya Ruko. Seperti yang anda semua tahu, saya dan rakan-rakan saya baru sahaja menyelesaikan projek penyelidikan kami mengenai tempat bersejarah yang merupakan salah satu identiti negara kita, iaitu Lembah Bujang. Dalam video ini, saya akan bercakap tentang pemikiran dan ringkasan kami mengenai Lembah Bujang. Tahukah anda, Lembah Bujang merupakan binaan tertua manusia yang pernah direkodkan di Asia Tenggara, iaitu dibina sekitar tahun 110 SM. Malah lebih tua daripada Angkor Wat dan Borobudur yang dibina pada abad ke-7 dan ke-8. Wow, hebat kan? Kehadiran candi itu juga menunjukkan perabadan manusia yang bertamadun dalam wujud di bumi Kedah, setanding dengan tamadun-tamadun purba dunia yang lain. Lembah Bujang memang sangat masyhur pada suatu ketika dahulu sebagai pelabuhan besar yang pedagangnya datang dari seluruh penjuru dunia, dengan Gunung Jerai sebagai panduan mereka sebelum mereka singgah ke muara Sungai Merbau di utara Semenanjung Tanah Melayu yang juga dikenali sebagai Semenanjung Emas. Jadi, apakah pendapat dan ulasan kami tentang kajian ini? Jom kita tengok. Terdapat berbagai sejarah dan legenda di Tanah Melayu sama ada sudah dibongkarkan atau belum. Semua ini menjadi satu khazanah dan warisan yang harus kita kaji dan pelihara. Begitu juga dengan Lembah Bujang, satu tempat yang menggemparkan sejarah dunia dengan wujudnya candi-candi yang menunjukkan kepada kita bahawa terdapat tamadun awal yang wujud di sini. Bahkan penemuan ini memindahkan tempat-tempat tamadun-tamadun awal lain di Asia Tenggara, sekali memperkenalkan nama Malaysia terperikat antara bangsa. Lembah Bujang merupakan satu tempat yang penuh misteri kerana sehingga kini pengkajian di Lembah Bujang masih diteruskan kerana semakin lama pengkajian diteruskan, semakin banyak misteri yang terkubur disikap oleh pengkaji-pengkaji sejarah. Banyak juga artefak dan tinggalan sejarah yang boleh dijumpai di sini dan dipertontonkan kepada orang ramai di Museum Arkeologi Lembah Bujang. Sebahagiannya menjadi satu tanda tanya kepada kita bagaimana artefak-artefak ini boleh berada di Lembah Bujang. Tapak arkeologi Lembah Bujang merupakan tapak sejarah yang mempunyai banyak pengetahuan sejarah berkaitan pertembungan budaya antara beberapa jajahan. Pertembungan ini akan mewujudkan penerimaan budaya yang bermanfaat dan boleh digunakan oleh sesuatu kerajaan. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan sejarah. Sejarah yang tinggi nilainya ini seharusnya dihargai oleh setiap rakyat Malaysia. Tidak kiralah apa bangsa yang dipegang maupun agama. Setiap rakyat mestilah menunjung sejarah kerana sejarahlah yang membangunkan sesebuah negara.